Solat? Sejak bila kau pandai solat? Saya pun tak tahu. Tapi bila setiap kali saya dengar azan, hati saya rasa nak solat. Saya ingat saya tak pandai solat, rupanya saya pandai. Kenapa? Sebab saya ni liar dulu. Tunggang arak, lepas tu pergi kelab malam. Jahat macam semua orang cakap. Saya tak pandai solat lah. Awak, Cikgu Sam, solat kan? Kita dah tak macam suami isteri lagi dah. Sebaik kau hilangkan diri tanpa khabar berita 3 bulan lalu. Perbuatan kau tu memang melampau. Dan aku tak boleh terima. Faham? Jadi, hingga ingatan kau pulih semula, engkau akan tinggal dekat sini sebagai orang gaji. Dan memandangkan kau pandai masak, engkau kena masak sampailah Mariam datang kerja balik dekat sini. Faham? Sekarang baru saya faham kenapa Encik bawa saya balik rumah ni. Ada agenda lain rupanya.